Kalau kita tanya orang BN, dia kata kuat. Orang BN kuat. PAS pun kata dia kuat. Sampai Aisyah pun kuat daripada Mak Isha. Jadi isunya sekarang ni, Negeri Sembilan memang sejak zaman dulu lagi dia macam Johor juga. Kira nak kata fixed deposit boleh jugalah, sebab tak pernah dia bagi Negeri Sembilan kepada parti lain selain pada Pakatan masa itu Alliance, Perikatan, sekarang Barisan Nasional. Cuma hilang kursi tahun 2008 itu sebab percaturan pemilihan calon yang tak berapa dipikirkan baik. Jadi ada kesalahfahaman. Mungkin kali ini calon-calon telah dipilih semula dengan baik, dan Barisan Nasional yakin dia akan menang balik kawasan-kawasan seperti Ampangan yang kita hilang dulu di Negeri Sembilan. Itu oleh sebab calon yang incumbent itu dicicirkan. Tapi sekarang dia dibuat rombakan semula dan dipilih semula, dan semua dah berbaik-baik. Jadi yang lebih penting adalah menang dulu, dan jawatan-jawatan tu kemudian. Pihak PKR dengan pihak PAS, dia nak dapatkan sentimen tsunami politik 2008. Tapi semua kena faham tu, tsunami dah 2008 tu ada banyak dia punya faktor-faktornya, dan salah satu faktor yang terbesar lagi dah tak ada dah kan. Faktor itu dah tak ada dah. Oleh sebab tu faktor baru dah masuk, yang lebih agresif, yang lebih dinamik, dengan segala buat kebaikan untuk rakyat dan sebagainya. Dan kalau kita lihat di kampung-kampung dan yang penyokong-penyokong barisan yang dulu dah merajuk, kita lihat di 2008 by 2008 punya election, yang paling ramai orang keluar Barisan Nasional dan UMNO masa ketika itulah, sebab orang merajuk. Jadi sekarang dah dipujuk, rayu semula dan diperbaiki. Barisan Nasional Negeri Sembilan amat yakin dia akan menang, dan kursi yang dia kalah tu dia akan dapat balik. Dia amat yakin. Parlimen Rembau, Yang Berhormat Khairi, ini seorang calon yang salah ditafsirkan. Khairi Jamaluddin datang daripada keluarga yang baik-baik. Arwahnya Datuk Jamaluddin ini datang daripada keturunan orang kaya Rembau, dan pengaruh dia amat luas di Rembau. Jadi orang salah faham. Khairi ini memang lahir dalam family pemimpin. Daripada arwah datuk dia, moyang dia memang pemimpin-pemimpin, dan dia memang kaya. Memang kaya. Dan arwah datuk nenek dia memang ada ramai isteri, 4 orang. Sebab dia ni orang ulama', dia tak suka poya-poya, dia orang suka menikah. Nah, bapa dia juga adalah seorang diplomat. Oleh sebab itu Khairi ni dapat the best of the both world. Dia lahir di luar negara, dia belajar di luar negara, pengetahuannya luas, dan dia balik ke Malaysia dan dia nak ubah hidup dia, nak buat sumbangan kepada rakyat Malaysia. The first thing yang dia buat ialah memperbaiki bahasa Melayu dia, which kalau kita lihat sekarang, kita dengar ucapan dia dah pandai guna peribahasa, dah pakai logat Rembau. Tapi kita tengok tu sebelah ayah dia orang Rembau, sebelah mak dia ialah orang Penang. Orang Penang pun mak dia bukan sebarangan, datang daripada keturunan yang baik-baik dan selalu pangkat besar-besar. Jadi itu yang saya katakan, dia ni orang yang datang daripada family yang baik-baik dan orang kaya. Jadi kalau dia pakai baju jenama yang cantik, kereta yang besar, bukan sebab dia kahwin dengan anak Perdana Menteri, bukan. Sebab memang dia dah kaya. Ya, tetapi pembawakan di latar belakang dia belajar di Oxford dan sebagainya. Kita amat beruntung sebab dia mahu berkhidmat di Malaysia. Dia boleh aja kerja di luar negara dan boleh dapat puluh-puluh ribu satu bulan, tapi dia nak balik Malaysia. Dia nak buat sumbangan dan dia telah membuat perubahan. Nah, kita lihat Khairi Jamaluddin adalah calon yang boleh memenangi hati pengundi muda. Dia punya blog, dia punya Twitter, dia punya ceramah-ceramahnya, dan dia boleh berbahasa Inggeris dengan amat baik sekali. Dan dia boleh berbagai bahasa lain. Dan kalau tengok mana-mana dia pergi, generasi muda akan datang dan respon dengan dia dengan baik sekali. Jadi saya ingat, dia ni calon yang telah disalah faham oleh the old Turks di dalam UMNO sendiri, yang amat cemburu dengan orang baru macam ni. Tapi oleh sebab dia ketua pemuda dan dia seorang pemimpin yang pelapis, kita patut dia diberi peluang. Kalau apa yang dia dah buat silap tempoh 2008, dia diberi peluang untuk membaikinya. Sebab dia ni calon yang dia ada peluang yang amat besar sekali. Dia seorang pemimpin muda yang amat berpotensi. Jadi kita amat rugi kalau kita matikan karier dia. Kebijaksanaan memilih Tan Sri Isa ni
P, ada huruf P hujung nama dia, Tan Sri Isa P ni. Kenapalah orang yang dah patut bersara ni kita ambil, dah tak ada ke orang lain kat Gombak kat situ, tak ada ke kat Johor pemimpin muda macam Khairi Jamaluddin? Saya rasa ramai, tapi kepimpinan pengurusan UMNO mengatakan ni kita dah pilih. Now, sepatutnya dia bagi pemimpin pelapis, bukan saja orang yang dah macam ni, orang yang dah jadi menteri besar 22 tahun, apa dia nak lagi? Di Negeri Sembilan patut lagi pemimpin pelapis yang ramai. Tapi oleh sebab dia telah dipilih oleh parti, maka kesetiaan dalam parti itu diutamakan. Saya yakin dan percaya Tan Sri Isa akan menang. Dan dia menang bukan sebab dia Tan Sri Isa. Dia menang sebab dia bertanding bawah tiket Barisan Nasional. Aisyah memang selebriti. Memang dia bersemangat kuat. Dan dia memang nyanyi memang sedap. Memang kalau dia nyanyi lagu Ubekkan Denai, dulu almarhum Tunku Jaafar memang suka panggil dia datang. Tetapi sayang sekali dia salah parti. PAS gunakan dia untuk buat inroad saja, untuk buat gembar-gembur. Dia tak akan menang. Kesetiaan, orang lebih mahukan pembangunan, mahukan pemimpin yang betul-betul berkaliber, bukan orang datang dari sebagai latar belakang macam Aisyah. Bukan dia tak baik, tapi dia bukanlah pemimpin yang kita hendakkan. Itu saya yakin orang tak akan bagi dia kemenangan di sana.